Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita di channel Lepak Salai. Hari ni saya nak bawa korang pergi jalan. Hari ni lain sikit, bukan makan, tapi hari ni kita pergi mandi air panas. Dekat mana? Okey, jom. Kita pergi mana? Kita pergi air panas Gadik. Orang yang datang nak bawa family untuk staycation, untuk luangkan masa untuk family, memang sangat sesuai tempat ni. Okay? Dekat situ ada dia punya resort, dia punya hotel. So dia punya swimming pool depan ni je. Korang selain dari swimming pool dengan tempat permainan ni, okay, tempat yang ni paling special. Jom saya bawa korang. Okay, ini dah masuk dekat zon air panas. Okay, kat sini dah masuk area kawasan air panas. So dekat sini ada banyak kolam. So apa yang membezakan kolam-kolam dekat sini adalah dia punya tahap kepanasan. Okey, yang kalau macam ni dia dah suam-suam sikit, yang belah situ panas. Kat situ panas. Yang ini masih boleh diterima dia punya panas. So korang boleh pilih ikut kepanasan yang korang nak. Kat sini memang seronok Untuk kanak-kanak boleh, untuk orang dewasa pun boleh. Untuk kanak-kanak ada dia punya part, untuk orang dewasa pun ada dia punya area. So, okey, macam dekat belakang ni, okey, ni swimming pool kan. Macam korang nampak, ni macam swimming pool, memang swimming pool pun, tapi air swam. Yang macam ni, okey, yang ini dah start air panas. Dah start air panas. Okay, jom kita cuba. Yang ini dia panas. Dia tak suam sangat. Dia panas tapi still boleh berendam. Si dia orang dekat Gadik, dekat Alor Gajah, Melaka. So korang boleh Google, lepas tu korang boleh type air panas Gadik, and korang boleh dapat information dekat sana. Dia orang buka sampai malam. So korang datanglah sini, bawa family korang, bawa kawan-kawan korang untuk boleh luangkan masa dekat sini dengan keluarga yang tercinta. Okey? Assalamualaikum.